Hai, hai, hai. Okey, sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat dah jemu makan ayam goreng ke, masak kari ke, ataupun ayam masak kicap ke. So, sahabat-sahabat semua boleh cuba resipi ini. Ayam drum meat goreng tom yum mayonis. Ini kalau sahabat-sahabat semua cuba, tak menyesal. Ini jadi rebutan di meja makan. Macam mana cara buat dia dan apa sahaja bahan-bahan dia. Tonton video ini pelan-pelan, insya-Allah. Hello guys. Okey, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, dimanapun anda berada, semoga sahabat-sahabat semua sentiasa sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberi kebahagiaan dunia akhirat, insya-Allah. Okey, tapi sebelum itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana memilih channel saya sebagai tontonan. Semoga memberi manfaat dan inspirasi kepada sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, untuk tidak membuang masa, kali ini kita masak ayam drum meat goreng tom yum mayonis. Jadi apa sahaja bahan-bahan dia? Bawang besar 3 biji dan daun serai pula. Serai 2 batang diketuk. Lepas tu pis tom yum 2 sudu makan. Bawang putih 5 ulas dicincang kasar. Lepas tu sili merah 5 biji, 5 batang, 5 tangkai. Sili hijau 5 tangkai. Daun limau purut 6 keping ataupun 6 lembar dihiris macam ni. Lepas tu sedikit daun bawang. Kemudian kita ada sos tiram 2 sudu makan. Ini dia kita punya ayam drum meat kita yang dah siap digoreng. So, sekarang masa untuk kita masak. Kuali kita dah panas, kita tuangkan minyak. Minyak agak-agak je. Okey, minyak kita dah panas, kita masukkan kita punya bawang putih kita. Lepas tu kita punya bawang besar. Lepas tu serai. Kita tumis bahan-bahannya sampai dia layu, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita masukkan kita punya cili padi. So macam biasa, bila kita menumis bawang ataupun bila kita masak, saya menumis bawang tu, masa menumis bawang tu, kita kena tumis bawang tu betul-betul. Kalau bawang putih, betul-betul dia bertukar warna keperang-perangan. Lepas tu kalau bawang besar betul-betul dah layu, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Sebab apa? Sebab itu lagi sedap. Bila bahan-bahan yang kita tumis tu dia mengeluarkan bau dia, itu bererti menambah rasa dan sedap pada masakan kita. Begitu juga dengan aroma dia. Okey, bawang kita dah layu. Kita perlahankan api. Lepas tu kita masukkan kita punya
Pis tom yum 2 sudu makan. Sos tiram 2 sudu makan. Kemudian kita kacau. Kita tumis lagi sampai apa sos tu pecah minyak. Kita masukkan sedikit air supaya dia berkuah sikit ataupun sedikit basah. Kita masukkan daun limau purut. Kita tunggu dia menggelegak atau mendidih, baru kita masukkan kita punya ayam. Okey, dekat sini sahabat-sahabat boleh rasa mana yang kurang garam boleh tambah, apa yang kurang boleh tambah. Okey, kita punya kuah dia, air dah menggelegak dan mendidih. Kita boleh masukkan kita punya ayam drum meat kita. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, ayam ni bahagian apa pun tak kisah. Tapi sebelum itu kita goreng dulu, campurkan dengan serbuk kunyit, garam, ajinomoto cukup rasa. Lepas tu satu tips untuk ayam tu sedap dan tak keras, jangan goreng terlalu lama ataupun garing. Jadi dia jadi keras kalau kita goreng lama-lama. Cukup kalau dah masak kita angkat. Lepas tu kita masukkan daun bawang. Kita gaul ayam ni sampai sebati dengan dia punya sos dia ataupun kuah dia. Kita boleh tutup api. Last sekali kita masukkan kita punya mayonis paket ni. Lebih kurang 3 sudu makan. Ini saya guna 1,5 paket. Lepas tu kita gaul mayonis tu sampai hilang dia punya putih-putih tu. Yang sampai dia tak ada berketul-ketul lah. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah macam inilah kejadian dia. Ayam goreng drum meat tom yum mayonis kita dah siap. Ayam goreng drum meat tom yum kita dah siap. Alhamdulillah. So sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. Dan setakat sini saja untuk video kali ini dan konten kita kali ini. Semoga memberi inspirasi dan manfaat kepada sahabat-sahabat semua.
Dan sekali lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita zoom, kita bagi dekat sikit. Cantik je warna dia.